Ni kita punya rakan-rakan raid kita ni. Dah kenal kan ni. Sama nama apa? Zabidi. AKA Pak Said. Ni Jami. Ni. Kental punya ni. Abang Misai. Okey lah ni kita dekat Petron Bendariang. Sebelum kita nak naik Bukit Igrik, kita punya fighter. Ya. Oh ni. Ni dia naik siang tutup lampu. Ni desik Karen. Okey. Boleh ah? Boleh. Badan okey eh? Pasal apa saya set 100 km berhenti. Okey eh? Cantik, kabus. Okey, alhamdulillah. Nak renyak Kita jumpa dengan Hotel Penang Ni Hotel Penang. Rindu corner nya Masai. Balik singgah. Okeylah. Boleh tak? Boleh tak? Dah duduk Penang. Lam tak boleh? Dia sejuk ni usap orang Betul. Dia atas motor kadang-kadang dia lama sikit. Lama sikit kan? Ya. Api apa sikit je. Bocik. Semua baju lubang weh. Oh, baju Melayu saya banyak lubang. Kadang-kadang. Kantang. Tengok lepas buat video ni hak depi Danau Toba apa kan? Right kan? Sewa motor sana kan? Di sana jalan tak elok. Jalan tak elok sana teruk. Danau Toba mau teruk. Kalau ikut jalan ada kenduri ke? Dia Melayu. Dia memang macam ni dia. Orang bagi ni Santai tengok. Abang subuh di mana? Abang subuh di mana? Beritahu dengan bini kan. Subuh di mana? Saya subuh kat rumah hari. Sebenarnya di rumah? Nak rancang ni. Abang keluar rumah lepas subuh? Lepas subuh. Oh, dia dekat. Cepat sampai dia. Apa nak mana? Batu kawan. Batu kawan kan? Sama lah. Oh. Kami keluar pukul 4 dari Grogol. Batu kawan pun dia perkenal dek. Yalah, dia perkenal dek. Kami keluar pukul 4 sampai ke Bejik Gerik ni. Bejik apa dia? Nurul Salam tu. Kamat subuh. Kamat subuh. Kita keluar 4.30. Dan kami tak berhenti banyak. Kami 100 kilo sekali bawa berhenti. Kami pun tak berhenti. Tak berhenti lah. Kami bersih tu. Ngam-ngam. Mai gagak dekat mana dekat naik ke Gerik tu. Dia punya kabui tebai. Tu tak boleh sejuk kita. Awal pagi tu lagi sejuk. Kami main segelap lagi tu. Gelap lagi ya. Lagi sejuk. Nampak tu dia Faizal. Oh, tak nampak Faizal. Okey lah ni kami dah sampai dekat Petronas Jeli. Kita isi minyak, kita reset. Macam mana rider kita? Okey ya? Kebal tangan no. Tu kira waterfall okey lagi apa saya. Kita berhenti kat itu mangsa. Kalau ikut saya punya plan, lajak terus dah macam ni. Saya boleh je lajak lepas. Kalau lajak tadi, tangan tak sakit kan? Nanti berhenti. Aduh. Zai, okey Zai Okey. Kata semua okey lah. Tengok.
Okey, kita gerak ke stesen terusnya. Kita pergi makan tengah hari dulu. Okey, let's go. Nami, pergi tempat makan. Okey, kita tinggal makan dulu. Mana tempat nama? Nasi sup ori. Apa? Rose miti. Wow. Miti sedap. Hilang meliu. Nasi sup ada, nasi lauk ada. Yang telur ada, telur. Telur ada. Telur ada biji. Yes, berapa? Ada. Telur Lu sup keting dengan daging. Keting tu lah lagi. Inilah hari. Allah. Apa ada? Ini apa ada? Tulai ke apa lembut dah. Daging ada. Daging tulai ke apa lembut dah dah. Memang keting. Okey, itulah. Tulai. Ekor lah. Ekor. Ekor dengan daging. Video tak bagus. Ya. Ni kedai apa nama ni? Miti. Rose miti. Sup rose miti. Okey, rose miti. Duduk deh. Tulis ni. Ni. Ya, hari ni kita makan. Ni. Seekor. Ya. Tulang. Ekor. Ni kan? Ni tulang. Ni tulang. Okey. Ni, ini rupa ekor ni. Orang yang pernah pergi. Okey. Pak Syed makan apa Pak Syed? Lagi besok. Lagi. Oh, lagi dia tak makan nasi. Dia makan mi. Mi makan mi. Bismillah. Oh, habis keadaan selepas ni tak habis lagi. Ni biasalah. Dia cuci periuk lah tu. Super. Super. Dia cuci periuk. Mi makan mi lah tu. Jam. Wah, hari ni token belanja kami ni. Oh, ayam tempoi ni. Ni kopi. Apa nama ayam? Lembut. Ayam dia. Air gembok meleleh. Beng kopi, beng Nescafe, coklat, jangan. Oh, Nak rasa ni. nampak teliak ah, ambil. Minum. Apa benda ni? Apa dia? Ambil mahal dah. Nak lagi. Boy. Apa ya? Mek Kelantan. Bau. Mek Kelantan ah.
Padu be. Malaysia. Oi. Dengan pahit dia. Ha? Dia punya pahit cukup manis cuncu ni. Padu. Pasal try tu tak? Ui. Ha? Kami ah. Try tu. You must try. Oi. Try lah. Kau tengoknya dah ni Nescafe gemuk. Berapa dah, Zai? Gembo. Nescafe memang tak pernah rasa lagi, ada rasa lain benda lain. Padu ah? Padu. Dia. Padu. Zai dia kurang manis dia, ha? Dia kau mana? Dia puasa-puasa apa? Lemak. Ha? Ada coklat. Ha. Lemak apa semua. Kena try siapa main sini kena try. Siapa sampai dekat apa? Kedai makan Rosemiti. Mai. Kita ni kopi ni. Apa? Ha? Kopi Nescafe. Ini kata sedap ni bukan pasal cemeh tau. Baik tak pernah rasa lagi. Padu. Kita hantu kopi pula. Ada lemak-lemak masin ni. Ha? Lemak masin ni. Lemak masin ni. Kena selera. Lemak macam mana? Misai kena try. Dah, misai. Apa? Mi dengan Pak Said minum tu. Misai. Misai pula, misai. Minum. Okey, mi dulu mi. Ajar mi. Sedap. Apa? Tak. Pasal apa? Dia rasa tak ada lah pahit macam mencekam Nak rasa macam makan. Misai. Dah awak keluar kopi ni raya orang dah bagi kopi. Misai balik buat ni kan. Dia dah boleh lidah sampai rentung. Rasa lah. Satu plate lah. Kopi gembok. Gembok. Ayat gembok. Meleleh. Sampai. Ayolah makan tengah hari ni selesai lah. Kena nak kopi lagi. Ayat gembok. Kopi meleleh. Padu. Patut tokai kedai orang ni bagi try. Dia tahu memang sedap. Dia tak berani dia. Tahu. Tahu lagi rasa apa. Ini mudah. Kita boleh order. Kena main seorang. Dia punya sedap je nak Zek. Ni kalau ni boleh main seorang ni minum kopi balik. Boleh. Jauh ni main jauh ni. Boleh seorang main dapat final lepas tu kena balik Kena balik. Tu orang kata ayat. Memang sedap tu Zek. Ni dari Penang. Ni dari mana? Dari Penang. Dari Penang. Dari Penang. Nanti ada masa singgah pula ni. Baik kita. Bismillah. Ni pakcik. Okey. Baik. Yang gerak. Okey, kita gerak dulu. Okay, take 5. Relax kan. Lepas tu sekejap kita sambung balik. Kita pergi ke kampung kosong. Kena rokok langsung. Sebelum kita pergi check in ke Homestay Mazni.
lagi satu pinggan pula. Ini. Ya. Lepas. Banyak. Pasal tambah pinggan lagi. Pasal misal kata boleh berhabis. Bagi apa nanti bagi apa. Boleh berhabis mi? Ha? Koyak pi kan mi? Okey, kami dah sampai tempat penginapan. Madni Homestay. Yang tertua dalam rumah. Okey, rumah dia. Ini bilik mula. Ada aircon. Ni bilik kedua. Siap aircon. Okey, aircon dah on. Okey. Besar. Ini bilik ketiga. Bilik ketiga pun ada aircon. Bilik yang ada mesin basuh, peti air, nak peti air dah apa? Tekok kata dia ayak ada ni, so dia suruh minum. Oh, dia buat ayak siap bagi minum. Masih kat Mazni. Kita mai nostalgia Jalan Ampas. Jaga pintu lah. Jaga pintu lah. Kena tiket lah. Nostalgia Jalan Ampas. Oging mak minok.
Hmm? Alamak. Pak Mat tempe. Assalamualaikum. Uyuh. Saya Nandung. Ada apa? Nandung. Abdul Wahab. Ini saja. Saya Jeb. Apa? Saja Malaysia ada nama ini. Saja Malaysia watak Piramli tau. Oh, pukul 9. Good. Nanti Pak. Rancak. Mana-mana rancak. Ada yang kena nak makan. Lapik-lapik ke kot? Oh? Lapik ke gasak? Ya, no. Ya. Beli usia. Mana yang rasa berkenan kan? Duduk terus. Dah duduk terus. Galah menembak. Zek. Tembak Zek. Tembak ah. Ya. Ya. Kita dengan bengkak. Jujur lah ya. Ada lari ya. Ha. Biasa tembak sekali. Ada yang kena. Boleh syau. Yang Nampak belalang. Dapat. Show kopi tu. Tu. Nak kopi je. Ya kan betul ya. Tak mana pun kopi. Kopi awak ya. Ha. Tu bagi lipat dia. Apa ni? Apa tu? Kopi. Oh, kopi ya? Ha. Wah, ni serancak ni. Kopi. Buat rancak. Dah main. Allahu Akbar. Hantar kat gambar. Hantar abang. Kopi ni. Kopi apa ni? Misai. Tempoh yang kopi. Kopi. Ni bau tempo. Oh, ya tu. Orang. Nak tu bang? Ha. Oh, sana. Oh, okey. Video. Tu. Nak kopi tu? Ha. So. Kopi Pak Belalang satu. Belalang. Dapat. kopi ais krim. Hello. Saya Jeb.
Kedai apek-apek. Kedai mana? Kopi 4 bang. Ada watak-watak. Ada otok-otok lah ni eh. Oh. Yang muka sama Gramli. Ya. Dia mari lagi. Okey. Lepas Isyak. Dah apa dah ni? Kopi 4. Dalam cawan ke dalam kap? Yang mana senang minum? Kalau kopi dalam cawan ni tahu. Boleh. Bro pakai tu ah. Ada ni. Oh, kalau bro pakai tu. Kita menyambung. Oh. Saya nak ni. Apa nak gula? Gula. Satu tak mau gula. Gula jangan kacau. Ni tanpa belum. Duduk dah. Okey, lain clear. Tang ni okey tak noh? Ya, sini boleh duduk. Haji jaga saya tak boleh duduk. Okey. Kita cari hak yang clear. Ya, saya ajar pak saya ada diamnya. Kosong. Tak, main macam okey. Ada cana? Ada. Cantik memang ada. Saya je. Timer curah lawa tu. Ada cana. Apa yang pakai dan nak dah itu masalah tu. Cik Mek ni sedap. Cik Mek comel. Sedap. Dah. Ai, boleh makan. Tadi main laut. Main. Ya nasi lah. Bawa iu dia. Ya. Ayam lagi RM5. Tu saya ambil tu. Wayu. Kalau ikut banyak kan. Saya ambil aja dia ni. Allah. Nama kat apa? Mastura campur satu RM5 kan? Banyak tu nanti datang ambil. Dah. Kan? Okay, boleh, no problem. Kita tengok kenyang lah. Tak kita. Oh, syaleh pula. Ha? Makan dulu. Ada beli dua-dua jenis. Okey.
Dia pun. Dalam hati kalau beristri dua seperti dunia anda yang mengguyang kepada istri dua. Dah pindah kita dah selamat. Haa lah dia. Rumah yang kau cakap dulu tu masih ada kosong lagi dia? Rumah itu masih kosong lagi. Tapi kalau kau ekspert kita dapat. Belum lagi dah, tunggu habis dulu lah. Belum. Aku bagi dia tu. Okey. Aku lawi dah. Sambung lagi. Sambung lagi. Okey. Berapa bilik yang ada tu, Dek? Oh, bilik itu tak silap aku ada 3 bilik lagi kosong ni. 3 bilik. Baguslah kita ada satu orang satu ada kan? Besar tak bilik tu, Dek? Oh, besar itu tak berapa besar lah bilik itu. Panjang dia tu 7 kaki kontak. Lebar dia tu membawah ke dalam 3 kaki. Di dalam dia bersama dengan panjangnya 7 kaki. Besar juga. Ayah 3 kaki. Lubang apa? Lubang apa dia? Lubang apa tu? Lubang tak tahu betul. Betul. Ha? Apa? Cakap lagi, buat lagi. Lubang kubur dalam filem. Dalam filem apa? Lupawan karena masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran bulan purnama. Bagus. Kamu ambil tempat di situ. Mana kan? Ayah situ. Okey, kat situ. Okey. Ready for take? Kamera semua ready? Okey. Stand by. Action. Kenapa kau tak cakap Bahanul? Aku cekik kau. Tadi tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Bila orang semua action lain kali cakap? Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Hujung macam kan? Take 2. Action. Wahai dindaku yang cantik rupawan, karena masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Kenapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Masa malam tadi hari nak hujan tuan, saya tunggu bulan tak timbul-timbul. Dah, suruh dia meningkuk panggil yang lain pula. Allah lagi. Oh, semua